Ini antara informasi yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggukan oleh ramai pihak berkaitan dengan tarikh bayaran untuk bantuan RM150 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bantuan RM150 ini, bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan awal persekolahan. Sebelum ini ada ura-ura mengatakan bayaran bakal disalurkan pada pertengahan bulan Disember 2025. Tapi malangnya tiada bayaran telah pun dilakukan, tiada agihan telah pun dilakukan. Dan baru sebentar tadi kenyataan rasmi telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bahawa bantuan RM150 ini bakal disalurkan seawal 11 hari bulan Januari 2026. Ingat tu 11 hari bulan Januari 2026. Ini bermakna ini adalah hari pertama sesi persekolahan tahun 2026 di sesetengah negeri. Di sesetengah negeri pula adalah pada 12 hari bulan Januari 2026. Tapi harus diingatkan, 11 hari bulan Januari itu adalah agihan kepada pihak sekolah. Dijangkakan agihan yang bakal dilakukan daripada pihak sekolah kepada ibu, bapa ataupun penjaga akan mengambil sedikit masa. Mungkin akan berlangsung pada minggu pertama sesi persekolahan untuk tahun 2026 tersebut. Bermakna mungkin pada 12, mungkin 13, 14, 15 dan sebagainya. Pihak sekolah akan berhubung dengan ibu, bapa ataupun penjaga untuk memberitahu berkaitan dengan tarikh sebenar agihan bakal dilakukan RM150 ini. Okay, harus diingatkan untuk sesi persekolahan tahun 2026, agihan bantuan awal persekolahan RM150 ini tidak lagi dimasukkan ke dalam akaun bank. Jadi bermakna pihak sekolah sendiri akan menghulurkan RM150 tersebut dari tangan ke tangan. Bermakna akan ada sesi pertemuan di antara ibu bapa, penjaga dan juga guru di sekolah di tempat anak anda belajar untuk agihan RM150 tersebut diserahkan kepada anda. Okay, bagi mereka yang mungkin masih lagi tidak mengetahui, agihan untuk bantuan awal persekolahan ini diberikan kepada semua ibu bapa ataupun penjaga tanpa mengira latar belakang mereka, tak kira mereka berstatus apa sekalipun, suri rumah, mereka bekerja, tidak bekerja, yang bekerja sebagai CEO, bekerja sebagai doktor, pegawai, yang bekerja sebagai petani, apa sekalipun latar belakang, asalkan anak anda tu belajar di antara darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 6, anda sebagai penjaga ataupun ibu ataupun bapa layak untuk menerima RM150 bantuan awal persekolahan ini. Dan ini adalah kesinambungan daripada tahun 2025, tahun 2024 dan bantuan awal persekolahan ini telah pun diwujudkan sejak beberapa tahun. Di awalnya RM100 diagihkan kepada ibu, bapa ataupun penjaga, tapi sekarang ini telah pun dinaikkan menjadi RM150 sama seperti tahun 2025. Secara asasnya bantuan ini disalurkan kepada anak anda yang belajar di antara darjah 1 ke tingkatan 6 di sekolah-sekolah berikut, iaitu di sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM, tidak termasuk sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat, kemudian kolej permata, sekolah bimbingan jalinan kasih, sekolah integriti, sekolah Henry Geni, maktab rendah Sain Mara dan maktab tentera diraja. Jadi itu adalah antara senarai-senarai asas sekolah yang layak untuk menerima bantuan awal persekolahan RM150 ini. Dan seperti dinyatakan sebentar tadi, mereka yang layak adalah untuk pelajar di antara darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 6 untuk sesi persekolahan tahun 2026. Jadi apa yang boleh anda lakukan sekarang ini adalah menunggu informasi daripada pihak sekolah di mana tempat anak anda belajar untuk mengetahui dengan tarikh tepatnya bayaran bakal diagihkan kepada anda sebagai ibu, bapa ataupun penjaga. Sekali lagi diingatkan, bayaran tidak akan dimasukkan ke dalam akaun bank, bayaran akan diberikan secara tunai dari tangan ke tangan di antara guru dan juga ibu bapa serta penjaga. Dan bagi mereka yang bertanya kepada admin, ada ataupun tiada borang yang perlu diisi? Okey, secara asasnya tiada borang yang perlu diisi. Cuma ada sesetengah pihak sekolah meminta untuk ibu bapa ataupun penjaga mengisi borang-borang tertentu untuk memudahkan urusan pengagihan bantuan awal persekolahan RM150 ini. Walau bagaimanapun,
borang yang diisi itu bukanlah borang permohonan kerana tiada permohonan diperlukan untuk mendapatkan bantuan awal persekolahan RM150 ini. Secara umumnya, semua ibu bapa ataupun penjaga yang mempunyai anak yang belajar di antara darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 6 sewaktu sesi persekolahan 2026 layak untuk menerima bantuan awal persekolahan RM150 ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.